Ada dua budak perempuan ni keluar naik basikal petang-petang, lepas tu langsung tak balik rumah. Mula-mula orang fikir diorang ni sesat atau main jauh sikit dari biasa. Tapi bila basikal diorang dijumpai terbiar dekat kawasan Tasik dan dua budak ni hilang tanpa jejak, seluruh bandar jadi panik sebab ini bukan kehilangan biasa. Ini kisah sebenar dua sahabat kecil yang lenyap di tengah hari terang. Dan bertahun-tahun kemudian, jawapan yang ditemui buat semua orang terkedu. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kenal dulu siapa dua budak ni sebenarnya. Jadi Lee Cook dan Elizabeth Collins merupakan dua sahabat yang tinggal di bandar kecil bernama Evansdale, sebuah komuniti yang sunyi dan rapat antara satu sama lain. Dan Lyric berumur 10 tahun masa tu, manakala Elizabeth pula baru 8 tahun. Dua-dua ni rapat sangat tau. Kalau jumpa memang susah nak dipisahkan. Main pun sama-sama, naik basikal pun sama-sama, buat benda kecil pun mesti kena berdua. Dan keluarga diorang kenal kawasan tempat tinggal tu sebagai kawasan yang agak selamat sebab bukan bandar besar pun, bukan kawasan jenayah tinggi. Dan kalau korang tengok kawasan diorang ni kan, jenis tempat yang budak-budak masih boleh keluar main petang-petang tanpa buat orang risau lah, ibarat macam dekat satu kampung yang tenang, aman, memang tak ada kes jenayah lah. So guys, si Lyric ni digambarkan sebagai budak yang periang, aktif, suka bercakap dan penuh tenaga. Senang cerita dia ni aktif orangnya. Elizabeth pula lebih lembut, pemalu sikit tapi sangat rapat dengan kawan dia tu. Pendek kata, dua-dua ni macam pasangan kembar tak rasmi dalam keluarga. Dan hari kejadian tu pun sebenarnya bermula macam hari biasa. Tak ada amaran pelik, tak ada ancaman, tak ada sesiapa yang rasa benda buruk akan berlaku. Cuma dua budak kecil keluar rumah naik basikal dengan niat nak main kejap sebelum balik makan malam. Dan dari situ semuanya berubah. Jadi pada 13 Julai tahun 2012, Lyric dengan Elizabeth keluar rumah petang tu. Diorang nak naik basikal pusing-pusing kawasan sekitar dan singgah dekat tasik kecil yang tak jauh dari rumah diorang. Tempat tu bukan tempat asing. Budak-budak sekitar situ memang selalu lepak, memancing atau main basikal dekat area situ. Suasana masa tu pun tenang je, tak ada apa-apa yang buat orang rasa pelik atau bahaya. Tapi apa jadi lepas tu, cuma dua basikal tu je yang jadi saksi terakhir yang orang nampak hari tu. Jadi si Lyric dengan Elizabeth ni dikatakan keluar sekitar waktu tengah hari macam tu dan lepas tu terus hilang daripada pandangan orang sekeliling. So memang tak ada jeritan, tak ada saksi yang nampak orang tarik dorang, tak ada bunyi gaduh, semuanya berlaku dalam keadaan sunyi. Bila dah masuk waktu petang, keluarga dorang mula perasan sesuatu yang tak kena. Biasanya kalau keluar main basikal, lambat-lambat pun dorang akan balik. Tapi hari tu masa berlalu, jam makin lewat dan dua-dua masih tak muncul. Jadi dorang pun pergi tempat biasa budak-budak keluar sambil jerit panggil nama lah, tapi tak ada yang nyahut. Jadi dekat sekitar rumah pun tak ada juga. Masa tu perasaan risau mula bertukar jadi panik. Dan bila orang awam mula cari sekitar kawasan tasik dan laluan basikal, diorang jumpa pula dua basikal terbiar dekat laluan tasik. Basikal tu pun masih elok, tak rosak, tak jatuh dalam air. Tapi bila diorang tengok basikal tu, seolah-olah ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Dan yang paling pelik, tak ada langsung kesan budak-budak main atau jatuh. Dan ya, basikal ada tapi Lyric dengan Elizabeth langsung tak ada. Dan dari situ semua orang sedar satu benda, ini bukan kes budak sesat, ini bukan kes lambat balik, tapi sesuatu telah berlaku dan benda ni berlaku dengan sangat cepat. Tak lama lepas tu, diorang pun terus buat laporan polis, kawasan tasik ditutup, operasi mencari dimulakan serta-merta. Tapi makin lama diorang cari, makin pelik diorang rasa sebab tak ada satu pun petunjuk yang betul-betul diorang jumpa. Tak ada pakaian, tak ada kasut, tak ada kesan orang seret, tak ada tanda budak-budak lari masuk hutan dan kawasan tu diperiksa berkali-kali tapi hasilnya tetap sama, tak ada apa-apa. Keesokan harinya, berita kehilangan dua budak ni tersebar ke seluruh bandar. Jadi masa tu sekolah yang ceria penuh dengan gelak tawa jadi sunyi. Ibu bapa pun tak bagi anak-anak diorang keluar rumah. Bukan tu je, ada yang siap temankan anak sampai depan rumah kawan walaupun jarak dekat. Sampai macam tu sekali diorang punya risau dan bandar kecil yang biasanya tenang ni tiba-tiba hidup dalam rasa ketakutan. Polis mula sedar satu benda, kalau ini kes orang hilang biasa, pasti ada sekurang-kurangnya satu jejak. Tapi kes ni langsung tak ada apa-apa clue. Seolah-olah Lyric dengan Elizabeth diambil dari situ dalam masa yang sangat singkat tanpa sesiapa perasan. Siasatan pun mula berubah arah. Polis mula tanya soalan yang lebih berat. Siapa yang lalu kawasan tu hari tu? Ada tak kenderaan pelik? Ada tak orang dewasa yang nampak mencurigakan? Jadi setiap orang yang berada berhampiran kawasan tu pada hari kejadian dipanggil dan disoal siasat. Benda ni bukan sebab diorang suspek semua orang, tapi sebab tak ada pilihan lain. Dalam masa sama, keluarga dua budak ni melalui detik paling perit dalam hidup diorang. Setiap jam yang berlalu tanpa jawapan buat harapan makin rapuh, tapi diorang tetap bertahan.
setiap hari keluarga diorang bagi kenyataan merayu kalau ada sesiapa nampak atau tahu apa-apa tolong tampil. Dan masa ni satu benda jadi jelas untuk semua orang, kes ni bukan lagi soal dua budak yang hilang, ini tentang keselamatan seluruh komuniti. Sebab kalau dua budak boleh hilang tengah hari di kawasan yang orang selalu lalu, so next nanti sesiapa pun boleh jadi mangsa seterusnya. Dan lepas lebih kurang 5 bulan tanpa sebarang tunjuk, tiba-tiba pada 5 Disember tahun 2012, satu panggilan masuk ke pihak berkuasa. Panggilan tu datang dari kawasan Seven Bridges Wildlife Area, kira-kira 25 km dari tempat Lyric dan Elizabeth hilang. Kawasan tu sunyi, terpencil, jarang orang lalu kecuali pemburu atau orang yang betul-betul tahu laluan dalam hutan tu. Dan bila polis sampai dan masuk lebih dalam, masa tu semua orang terus faham satu benda, pencarian dah sampai ke hujung yang paling orang takutkan. So guys, mayat dua kanak-kanak perempuan ditemui, keadaan masa tu memang sukar untuk diterima. Tak ada siapa bersedia untuk tengok apa yang polis jumpa, iaitu dua jasad kecil yang hilang selama berbulan-bulan ditemui jauh dari tempat terakhir diorang dilihat. Berita tu tersebar dengan sangat cepat dan untuk family Lyric dengan Elizabeth masa tu sedih, hampa sebab harapan yang selama ni diorang pegang runtuh dalam satu malam. Tapi dalam masa yang sama, diorang akhirnya tahu dekat mana anak-anak diorang berada dan polis sahkan kematian diorang sebagai pembunuhan. Tapi masa tu banyak perkara masih dirahsiakan, cara kematian, bukti di lokasi semua tak didedahkan kepada umum sebab siasatan masih berjalan. Lepas jasad Lyric dan Elizabeth ditemui, fokus siasatan terus berubah. Kali ni polis tak lagi cari mangsa, polis cari siapa yang buat semua ni dan dari sinilah kes ni jadi makin berat dan mencabar. Polis mula ulang semula garis masa hari kehilangan diorang dari saat dua budak ni keluar naik basikal, siapa yang mungkin nampak, siapa yang lalu dekat kawasan tu. Banyak saksi yang dipanggil, ada yang kata nampak sebuah van mencurigakan, ada yang kata nampak seorang lelaki dewasa berdiri dekat kawasan tasik hari tu. Tapi semua maklumat ni tak cukup kuat, tak ada satu pun yang betul-betul boleh dikaitkan dengan kes dua budak ni. Polis juga ada periksa pesalah jenayah seksual yang tinggi dekat kawasan area sana lah. Nama demi nama disemak, alibi diperiksa. Ada sampai satu tahap tu, beberapa orang yang polis siasat lebih lama tapi akhirnya dilepaskan sebab tak ada bukti yang kukuh. Yang buat keadaan lagi rumit, kawasan di mana jasad ditemui itu jauh dari lokasi kehilangan. Ini bermaksud pembunuh ni ada masa, ada kenderaan dan tahu kawasan terpencil yang jarang orang lalu. Itu pun buat polis percaya ini bukan jenayah spontan, ini perbuatan seseorang yang tenang, berfikir dan tahu apa yang dia buat. Ada teori kata pembunuh ni orang tempatan, ada pula yang percaya dia orang luar yang kebetulan lalu. Tapi semua teori ni berakhir dengan benda yang sama, tak ada tangkapan, tak ada suspek yang boleh dibawa ke mahkamah. Kes ni mula bergerak perlahan bukan sebab polis berhenti, tapi sebab setiap laluan yang dicuba berakhir dengan jalan buntu. Dan yang paling menakutkan untuk orang awam masa tu, seseorang yang mampu buat benda ni masih hidup bebas dekat luar sana. Dan sampai hari ni, walaupun bertahun dah berlalu, persoalan tu masih tergantung siapa sebenarnya yang ambil Lyric dengan Elizabeth hari tu. Bila siasatan dah berjalan lama tapi masih tak ada suspek yang boleh dituduh, polis tak ada pilihan selain mula susun teori dan dari sinilah muncul beberapa kemungkinan yang sampai hari ini masih diperkatakan. Jadi teori yang pertama dan yang paling banyak dipersetujui oleh penyiasat ialah pembunuh ni bukan orang rawak. Cara dia ambil dua budak ni bawa jauh dari lokasi asal dan tinggalkan jasad di kawasan terpencil menunjukkan dia tahu kawasan sekitar. Dia tahu laluan sunyi, tahu tempat orang jarang masuk dan tahu macam mana nak hilang tanpa dikesan. Dan benda ni buat orang ramai percaya pembunuh ni orang tempatan atau sekurang-kurangnya pernah lama berada dekat kawasan atau sekitar sana. Teori kedua pula, pembunuh ni mungkin seseorang yang pernah diperhatikan sebelum ni tapi tak cukup bukti untuk mengaitkan dia secara terus. Dan teori ketiga pula, ada yang percaya pembunuh ni mungkin orang luar yang kebetulan lalu dekat kawasan tu, nampak peluang dan terus bertindak. Dan selepas kejadian, dia terus tinggalkan bandar tu dan tak pernah kembali. Kalau teori ni betul, itu bermaksud pembunuh tu mungkin berada di tempat lain dan hidup normal sekarang. Dan korang bayangkan, polis sendiri pernah cakap ini antara kes paling mencabar yang pernah diorang dikendalikan. Bukan sebab kurang usaha, tapi sebab pembunuh ni sangat berhati-hati. Dan sampai sekarang, penduduk dekat sana masih hidup dengan satu ketakutan yang sama, manakala keluarga Lyric dengan Elizabeth pula tak pernah berhenti berharap. Diorang masih tunggu hari di mana telefon berbunyi dan seseorang akhirnya bercakap. Sebab dalam kes macam ni selalunya bukan bukti yang hilang tapi keberanian untuk bersuara. Okeylah, Kim rasa kita berhenti sampai sini dulu. Kalau korang suka cerita kes jenayah sebenar dan misteri, jangan lupa subscribe dan komen apa teori korang tentang kes kali ni. Dan jumpa lagi kita dalam video seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.